Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panduan untuk murid. Okey, kita buka yang paparan di laptop lah. Okey, untuk murid, dia boleh lihat markah klik rekod peperiksaan. Cuma dia kena login menggunakan nombor KP masing-masing lah. Contohnya, klik login pengguna, masukkan M1 nombor IC dia dan klik save. Saya buat M1 tu sebagai pengganti nombor KP lah. Kemudian kita boleh klik, murid boleh klik lah rekod peperiksaan murid. Okey, 6 abadi dan ini adalah keputusan murid. Murid boleh klik sini. Okey, ini adalah keputusan lah. Keputusan yang dia dapat, markah keseluruhan, PNGK, kedudukan dalam tingkatan, dalam kelas dan grade yang dia dapat. Tarikh jana pada tarikh semasa. Dan untuk dapatkan pautan, murid kena klik jana. Jadi boleh print lah. Bila kita klik jana, dia akan berikan pautan kepada murid untuk murid print, untuk simpan dan sebagainya. Jika tak perlu jana, boleh lihat saja. Itu beza lah. Jadi murid boleh klik pada PDF ataupun pautan cetak. Sama je. Klik sini, nanti dia akan keluar untuk kita print. Boleh print lah. Contohnya nama, PNGK berapa, nombor IC, semua maklumat dia akan letak sini lah. Subjek, apa yang ada, yang kita dah ubah tadi, grade dan nilai sebagainya. Boleh print. Okey, itu untuk panduan pengguna sebagai murid. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.